Assalamualaikum. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada anda dua orang guru insan profesional yang bagi kami sangat bagus untuk anda semua kenali. KPG 3013 bertujuan untuk melahirkan seorang bakal guru yang berintegriti tinggi dan profesional. Cikgu Nur Fatihah Aida binti Deris merupakan seorang guru bahasa Melayu di G10 dan mempunyai pengalaman mengajar sebanyak 11 tahun. Dan kini beliau sedang mengajar di Sekolah Kebahasaan Pekan Kuala Penyu. Beliau telah mempunyai dua tahap pendidikan, iaitu yang pertama, Ijazah Sarjana Muda Perguruan Bahasa Melayu Pendidikan Rendah, dan yang kedua, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Melayu. Pencapaian utama bagi Cikgu Fatihah adalah Jurulatih Utama Negeri Bahasa Melayu MBM MBI bagi modul Pedagogi Bahasa Malaysia abad ke-21. Yang kedua adalah Jurulatih Utama Negeri Kit Pembelajaran Sokongan Kurikulum Bahasa Melayu di Sekolah Rendah, di mana Cikgu Fatihah akan menunjukkan teknik pengajaran yang sesuai semasa PDP. Ciri yang perlu ada pada seorang guru berjaya adalah guru yang suka membantu, di mana perlu memberi bimbingan kepada murid yang memerlukan dan tidak kira waktu serta kesusahan. Ciri yang tidak perlu ada pada seorang guru adalah mempunyai emosi yang tidak stabil, di mana guru tidak boleh mempunyai sikap yang mudah marah dan hilang sabar, kerana ia akan menjejaskan hubungan murid dan guru semasa PDP. Teknik pengajaran yang digunakan Cikgu Fatihah di dalam kelas, yang pertama permainan bahasa, yang kedua gamifikasi, yang ketiga teknik tertingkap, perenggai, dan yang keempat teknik tertingkap baris dan banyak lagi. Bahan bantu mengajar yang digunakan Cikgu Fatihah di dalam kelas, yang pertama PowerPoint, yang kedua Canva, yang ketiga Microsoft Word, yang keempat Quizzes, dan yang kelima Kahoot, dan yang terakhir bahan maujud. Baiklah, menurut Cikgu Fatihah, seorang guru perlu menetapkan rutin lebih awal kepada murid. Sebagai contoh, apabila memasuki kelas, guru perlulah berbincang mengenai peraturan di dalam kelas, perkara yang dilarang di dalam kelas, adab-adab dengan seorang guru, dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan denda-denda sekiranya seorang murid itu melanggar peraturan di dalam kelas. Hal ini boleh dibincangkan secara jelas, ringkas, dan maklumat itu disampaikan lebih tepat kepada semua murid. Menurut Cikgu Fatihah, cabaran yang pertama yang dihadapi oleh beliau ialah perkembangan teknologi yang pesat. Beliau terpaksa mengambil masa yang lama untuk mahir dalam bidang teknologi, terutamanya penggunaan teknologi dalam pembelajaran, iaitu penggunaan aplikasi yang menarik supaya pelajar lebih berminat untuk belajar. Cabarannya seterusnya ialah cabaran kepelbagaian tugas pentadbiran. Seperti yang kita tahu, seorang guru bukan sahaja mengajar, tetapi mereka juga perlu menyiapkan laporan, mengurus data murid dan juga perlu menghadiri mesyuarat-mesyuarat. Kesimpulannya, Cikgu Nur Fatihah Aida binti Deris merupakan seorang guru cemerlang dalam bahasa Melayu. Beliau sering memberikan nasihat kepada bakal guru bahawa tidak selalu leka dalam kelas, kemudian selalu datang awal ke kelas. Beliau juga telah menggunakan pelbagai teknik pengajaran untuk menarik minat murid. Antaranya ialah teknik gamifikasi, tunjuk cara dan sebagainya. Mari kita tonton klip yang seterusnya. Cikgu Lee Chi Wei merupakan seorang guru fizik dan sekarang sedang mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Beaufort di Sabah. Beliau telah menerima 3 tahap pendidikan. Yang pertama ialah ijazah dalam bidang fizik di Monash University pada tahun 2011, kemudian ijazah dalam bidang sains gunaan di RMIT University di Melbourne pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pelajarannya dalam bidang Diploma Pendidikan Fizik di Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim pada tahun 2013. Baiklah, 3 pencapaian oleh Cikgu Lee sepanjang beliau berkhidmat sebagai seorang guru. Yang pertama ialah Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC pada tahun 2019, iaitu pengiktirafan rasmi oleh organisasi atau kerajaan yang berskala tinggi dan juga kompetitif. Seterusnya pula ialah Anugerah Top 150 Cikgu Juara Digital pada tahun 2023, iaitu merupakan pengiktirafan dalam bidang pendidikan digital. Baiklah, akhir sekali pula ialah Naib Joan Computational Thinking Educator Championship pada tahun 2024, iaitu merupakan pertandingan khusus dalam bidang profesional. Baiklah, ciri-ciri menurut Cikgu Lee pula.
Ciri-ciri seorang guru yang berjaya ialah menepati masa dengan baik, iaitu seorang guru perlulah menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Baiklah, ciri-ciri yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru ialah malas, iaitu tidak mahu mengembangkan diri. Cikgu Lee menggunakan pelbagai jenis teknik pengajaran bersesuaikan kelas yang diajar. Cara Cikgu Lee nak bezakan murid kelas pandai dan juga kelas sederhana pandai dengan menggunakan dua jenis teknik. Okey, untuk kelas 5 inovatif iaitu kelas sederhana pandai, Cikgu Lee menggunakan inquiry pengesahan. Manakala untuk kelas pandai, kelas 5 KRK, Cikgu Lee menggunakan inquiry terbimbing. Nak tahu tak apa tu inquiry pengesahan dan inquiry terbimbing? Jom! Okey, untuk inquiry pengesahan, murid-murid akan diberikan soalan, langkah, rumus berserta jawapan. Okey. Inquiry terbimbing pula, murid akan diberikan soalan di mana inquiry ini bersifat kolaboratif. Murid perlu berfikir tentang rumus dan juga langkah yang sesuai. Aktiviti hands-on juga akan dijalankan. Jadi, kita akan teruskan dengan bahan bantu mengajar yang digunakan oleh Cikgu Lee. Cikgu Lee tidak gemar menggunakan buku teks kerana beliau beranggapan buku teks merupakan kaedah tradisional ataupun cara lama. Cikgu Lee lebih gemar menggunakan bahan bantu mengajar yang ada unsur digital ataupun teknologi seiring dengan PAK ke-21. Walau bagaimanapun, Cikgu Lee masih lagi menggunakan buku teks sebagai panduan utama. Antara website yang digunakan oleh Cikgu Lee adalah Microsoft Word, Microsoft PowerPoint dan juga aplikasi ataupun simulasi yang mempunyai grafik dan juga visual di mana pelajar boleh belajar. Cikgu Lee juga suka menggunakan aplikasi Spin the Wheel yang sering digunakan oleh Dr. Razi di dalam kelas dan juga Canva. Menurut Cikgu Lee pula, beliau mengamalkan dua pendekatan berbeza terhadap dua kelas yang berbeza iaitu 5 inovasi dan 5 KRK. Di dalam kelas 5 inovatif, Cikgu Lee mengamalkan pendekatan berstruktur di mana pendekatan berstruktur ini bersifat lebih tersusun dan lebih jelas iaitu memfokuskan murid di dalam PDP. Cikgu Lee akan memberikan soalan, tugasan kerja, rumus dan jawapan yang penuh yang akan dibincangkan bersama-sama Cikgu Lee di dalam kelas tersebut. Oleh itu, murid akan lebih fokus, akan lebih berpendidikan dan lebih terbimbing berdasarkan didikan Cikgu Lee. Berbeza pula dengan 5 KRK, di mana di dalam 5 KRK, Cikgu Lee mengamalkan pendekatan fleksibel. Pendekatan fleksibel disesuaikan dengan tahap pemikiran 5 KRK. Cikgu Lee akan memberikan soalan tanpa rumus dan mereka akan menyelesaikan tugasan tersebut berdasarkan di dalam kumpulan. Cikgu Lee akan membahagikan kumpulan berdasarkan soalan yang diberikan. Oleh itu, mereka akan menyelesaikan masalah itu secara kendiri. Cikgu Lee bersifat fasilitator, bergerak dari kumpulan, mengikut kumpulan dan memantau hasil tugasan yang diberikan. Oleh itu, mereka mampu meningkatkan kemahiran komunikasi, cara menyelesaikan masalah dan meningkatkan kemahiran untuk berfikir secara sendiri. Cabaran menurut Cikgu Lee pula ialah seorang guru perlu kuat dari segi mental kerana mereka perlu berhadapan dengan rakan sekerja, orang atasan dan juga masalah-masalah pelajar yang berbeza. Cabaran yang terakhir menurut Cikgu Lee ialah keyakinan diri yang lemah. Sebagai seorang guru haruslah berani tampil ke hadapan dan yakin bila bercakap supaya penyampaian dapat difahami dan dapat menarik minat pelajar. Cikgu Lee Chi Wei pula merupakan seorang guru cemerlang dalam bidang fizik. Beliau telah membahagikan pelajar kepada 2 tahap pemikiran dan beliau telah menggunakan kaedah pengajaran inquiry terbimbing dan inquiry pengesahan.